Hai, selamat datang semua. Hari ini kita nak bincang sesuatu yang sangat istimewa, iaitu peranan hebat anda dalam keluarga. Ya, anda. Sebab setiap seorang daripada anda adalah ahli keluarga yang super penting. Cuba fikir sekejap. Siapa wira dalam keluarga anda? Mungkin ibu atau ayah, kakak atau abang. Tapi tahu tak, sebenarnya semua orang dalam keluarga boleh jadi wira, termasuklah anda. Jom kita tengok macam mana. Okey, untuk faham peranan kita, kenalah kita kenal dulu siapa keluarga kita kan? Jom kita mulakan dengan yang asas. Yang pertama, kita ada keluarga asas. Ini ialah orang yang paling rapat dengan kita, yang selalunya tinggal satu rumah dengan kita setiap hari. Ayah, ibu dan adik-beradik. Merekalah pasukan teras kita. Selain tu, ada juga keluarga kembangan. Ini pula keluarga besar kita, yang termasuklah datuk, nenek, pakcik, makcik dan sepupu-sepupu. Walaupun mungkin tak tinggal serumah, mereka tetap keluarga kita yang penting. Nah, sekarang bahagian yang menarik. Keluarga ni sebenarnya berfungsi macam satu pasukan tau. Macam dalam pasukan bola sepak, setiap pemain ada tugas masing-masing. Dan setiap tugas tu sangatlah penting untuk menang. Ibu bapa kita, merekalah kapten pasukan. Peranan mereka besar. Mereka bekerja keras cari rezeki, bagi kita kasih sayang, pastikan kita semua selamat, sediakan makanan dan pakaian dan bagi kita pendidikan yang terbaik. Okey, sekarang giliran anda pula. Jangan sangka perangan anda sebagai anak ni kecil. Ia sangat besar dan hebat. Jom kita tengok apa tanggungjawab penting yang anda mainkan dalam pasukan keluarga ni. Salah satu peranan paling utama anda adalah untuk membantu. Ini bukan setakat tolong ibu bapa je tau, tapi juga tolong dan sokong semua ahli keluarga yang lain. Macam mana caranya? Senang je. Boleh tolong kemas rumah. Boleh jaga hubungan baik dengan abang, kakak dan adik. Jangan gaduh-gaduh. Paling penting, jadi contoh yang baik untuk adik-adik. Dan semestinya, tunjukkan rasa sayang pada semua. Setiap bantuan kecil tu sangat-sangat bermakna. Peranan kedua yang tak kurang pentingnya ialah menjaga nama baik keluarga. Apa maksudnya tu? Maksudnya, setiap perbuatan baik yang anda buat, ia akan buat keluarga anda rasa bangga. Cara nak jaga nama baik keluarga ni antaranya belajar rajin-rajin kat sekolah, sentiasa dengar nasihat ibu bapa, hormat semua orang dalam keluarga dan yang paling utama tunjukkan perangai yang baik tak kira di mana pun anda berada. Jadi, kita dah tahu peranan kita. Tapi, kenapa semua ni penting sangat? Apa jadi bila semua orang dalam keluarga mainkan peranan masing-masing dengan betul? Ini dia formulanya. Senang je. Bila setiap orang, termasuk anda, buat tanggungjawab masing-masing, ia akan wujudkan rasa saling menghormati. Bila semua orang hormat menghormati, maka terhasillah keluarga yang harmoni. Rumah kita pun akan jadi tempat yang paling seronok dan tenang. Baiklah, nampaknya anda semua dah faham. Sekarang, apa kata kita buat satu cabaran sikit? Jom kita uji minda dengan beberapa soalan mudah. Dah sedia? Jom! Soalan pertama. Benar apa palsu? Menjadi contoh yang baik kepada adik adalah salah satu peranan anda. Fikirkan jawapan anda. Jawapannya ialah benar! Mestilah! Bila anda jadi contoh yang baik, anda secara tak langsung dah jadi wira dan idola untuk adik-adik anda. Hebat kan? Okey, soalan kedua. Dengar betul-betul ya. Antara yang berikut, yang manakah bukan peranan seorang anak? Adakah A. membantu ibu bapa di rumah atau B. mencari rezeki untuk keluarga? Dan jawapannya ialah B. Tepat sekali. Mencari rezeki tu tanggungjawab ibu bapa. Tugas anda adalah untuk membantu di rumah dan belajar bersungguh-sungguh. Soalan terakhir, benar atau palsu, kita hanya perlu menghormati ibu bapa tetapi tidak perlu menghormati adik-beradik. Apa agaknya jawapan dia ya? Jawapannya tentulah palsu. Ingat tau, kita mesti hormat dan sayang semua ahli keluarga kita. Dari yang paling tua sampailah yang paling muda. Barulah keluarga kita sentiasa ceria. Dan sentiasalah ingat pesanan ini. Keluarga yang bahagia adalah asas kepada sebuah masyarakat yang harmoni. Maksudnya, peranan anda dalam keluarga tu bukan setakat penting untuk keluarga, tapi untuk semua orang di sekeliling kita juga. Jadi jangan pernah lupa, walau apa pun terjadi, anda adalah ahli yang sangat-sangat penting dalam keluarga anda. Setiap perkara baik yang anda buat tu besar kesannya. Teruskan jadi anak yang hebat. Sebelum kita tamat, saya ada satu soalan terakhir untuk anda. Cuba fikirkan, apakah satu perkara baik yang anda akan buat untuk keluarga anda hari ini? Tak perlu besar-besar, mulakan dengan sesuatu yang kecil. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Jumpa lagi.